Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam bahasa jiwa bangsa. Terima kasih Tuan Pengerusi Pimpinan Majlis, Panel Kehakiman yang arif dan bijaksana, seterusnya sidang Dewan yang dimuliakan. Hadirin, pernahkah anda terfikir apakah yang akan berlaku sekiranya suatu hari nanti dunia kita kehilangan internet? Mungkin ada yang tersenyum, mungkin ada yang tanya-tanya, dan mungkin ada yang mula membayangkan kehidupan mereka tanpa media sosial. Namun, izinkan saya mengajukan satu persoalan yang jauh lebih penting. Apakah gunanya dunia digital yang semakin canggih jika nilai dan etika semakin terpinggir? Renungkanlah. Hadirin, kita hidup dalam era tanpa sempadan. Setiap saat jutaan maklumat dikongsikan dan ribuan pendapat diperdebatkan. Dunia digital bukan lagi sekadar alat komunikasi, bahkan turut menjadi gelanggang pembentukan sahsiah generasi muda. Namun, di sebalik segala kemajuan itu, kita juga berhadapan dengan satu hakikat yang membimbangkan. Fitnah disebarkan hanya dengan satu sentuhan jari. Malah, maruah seseorang mampu dihancurkan dalam beberapa saat hanya melalui satu hantaran yang tunggal. Persoalannya, adakah teknologi yang bersalah ataupun manusianya yang kehilangan pedoman? Sidang Dewan yang budiman. Tokoh falsafah Yunani Socrates pernah mengungkapkan, "The only true wisdom is in knowing you know nothing." Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa memiliki akses kepada berjuta-juta maklumat tidak bermaksud kita memiliki kebijaksanaan. Dalam dunia digital pada hari ini, yang membezakan seorang pengguna dengan seorang warga digital yang bertanggung jawab ialah cara mereka menggunakan ilmu dengan penuh nilai, etika dan integriti. Atas kesedaran itulah, saya memilih untuk mengupas sebuah tajuk yang amat dekat dengan kehidupan kita, yaitu nilai dan etika dunia digital, perspektif anak muda masa kini. Hadirin, melalui pidato ini saya akan membawa hadirin menelusuri dua persoalan utama, yaitu yang pertama, mengapakah nilai menjadi asas kewujudan warga digital yang berintegriti? Yang kedua, bagaimanakah etika mampu membentuk budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab? Hadirin sekalian, jika dahulu kemajuan sebuah bangsa diukur melalui pembangunan fisikalnya, pada hari ini kemajuan justru diukur melalui akhlak masyarakatnya ketika berada di alam digital. Maka marilah kita menelusuri persoalan ini dengan fikiran yang terbuka dan hati yang bersedia menerima kebenaran. Sidang Dewan yang dimuliakan, menelusuri persoalan yang pertama, mengapakah nilai menjadi perkara paling utama dalam dunia digital? Jawabannya mudah, kerana teknologi hanya menyediakan ruang, tetapi nilailah yang menentukan cara ruang itu digunakan. Bayangkan, sebuah kapal yang dilengkapi enjin paling canggih dan sistem navigasi yang paling pintar. Namun, apakah akan terjadi sekiranya kapal itu berlayar tanpa kompas? Sudah pasti kapal itu akan kehilangan arah. Begitulah juga hakikatnya dengan dunia digital pada hari ini. Kecanggihan teknologi bukanlah jaminan kepada kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, nilai murni seperti amanahlah yang merupakan kompas yang memandu setiap tindakan kita. Hadirin sekalian, sebagai anak muda, kita merupakan generasi yang paling banyak menghabiskan masa dalam dunia digital. Kita belajar melalui platform dalam talian dan kita berkomunikasi melalui aplikasi pesanan. Namun persoalannya, adakah kita benar-benar menjadi pengguna digital yang beretika atau sekadar menjadi pengguna yang hanya mengikut arus algoritma? Hari ini, ramai yang berlumba mengejar jumlah tontonan dan pengikut, sehinggakan ada yang sanggup mereka cerita menyebarkan maklumat palsu, bahkan menjatuhkan maruah seseorang semata-mata untuk menjadi tular. Bukankah keadaan ini membimbangkan? Tokoh ilmuwan Islam Ibn Khaldun pernah menyatakan bahawa keruntuhan sesebuah tamadun bermula apabila nilai dan akhlaknya mula rosak. Walaupun kata-kata tersebut diungkapkan berabad-abad dahulu, mesejnya begitu relevan pada hari ini. Dunia digital mungkin berubah dengan pantas, tapi prinsip, kepentingan akhlak dan nilai tetap tidak pernah berubah. Hadirin, di dalam digital, 5 minit mungkin terlalu lama. Hari ini hanya beberapa saat diperlukan untuk satu halaman menjadi tulang.
Oleh sebab itu, sebelum kita menekan butang kongsi, bertanyalah kepada diri sendiri, adakah maklumat ini benar? Adakah perkongsian ini memberi manfaat? Sekiranya jawapannya tidak meyakinkan, maka diam adalah pilihan yang paling bijaksana. Hadirin yang saya muliakan, pepatah Melayu mengingatkan kita bahawa terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Dalam dunia digital, pepatah ini menjadi lebih signifikan kerana kata-kata yang ditaip bukan sahaja sukar ditaip, malah mampu disimpan oleh individu lain walaupun bertahun-tahun kemudian. Justru, sebagai anak muda masa kini, kita tidak boleh sekadar menjadi pengguna teknologi yang cekap. Sebaliknya, kita perlu menjadi warga digital yang mempunyai nilai dan bertanggung jawab. Sidang Dewan yang budiman, jika nilai merupakan kompas yang menunjukkan arah, maka persoalan seterusnya ialah bagaimana pula etika menjadi panduan kepada setiap tindakan dunia digital tanpa sempadan. Mari kita renungkan satu situasi yang berlaku dalam kehidupan kita. Seorang membuat naik satu video. Beberapa minit kemudian, ruangan komen mula dipenuhi dengan pelbagai kata-kata menghina. Ada yang mencaci, ada yang mengejek, dan yang lebih menyedihkannya, ada yang turut menekan butang kongsi tanpa mengetahui kejadian sebenar. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, adakah telefon pintar itu yang menghina seseorang? Sudah tentu tidak. Yang menentukan sama ada dunia digital menjadi ruang yang harmoni atau sebaliknya ialah etika manusia yang menggunakannya. Saudara dan saudari, nilai merupakan asas, tetapi etika ialah cara nilai itu diterjemahkan melalui tindakan seharian. Dalam dunia digital, etika bermaksud kita berkomunikasi dengan sopan, menghormati privasi orang lain, serta bertanggung jawab terhadap setiap kandungan yang kita hasilkan. Pendek kata, fikir sebelum naik, semak sebelum berkongsi, dan hormat sebelum mengulas. 3 prinsip yang kelihatan mudah, tetapi hakikatnya sukar untuk diamalkan. Hadirin yang saya hormati, tokoh komunikasi dunia Marshall McLuhan pernah menyatakan dengan izin, "The medium is the message." Dalam konteks dunia hari ini, saya ingin menambahkan satu renungan. Cara kita menggunakan media juga mencerminkan siapa diri kita. Jika kita menggunakan bahasa yang kasar, sudah tentu masyarakat akan melihat kita sebagai individu yang kasar. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan bahasa yang penuh adab, sudah tentu masyarakat akan melihat kita sebagai insan yang beretika. Hadirin sekalian, lihatlah fenomena bullying cyber. Ramai mangsa mengalami tekanan emosi kerana ribuan komentar negatif yang ditulis oleh individu yang langsung tidak pernah mengenali mereka. Terutamanya, komen tersebut dilakukan oleh generasi muda. Hal ini kerana ramai yang merasakan bahawa di sebalik skrin mereka boleh mengatakan apa sahaja. Mereka seakan terlupa bahawa di hujung skrin tersebut memiliki seorang insan yang juga memiliki hati dan perasaan. Pepatah Melayu mengatakan kerana mulut santan binasa. Pada hemat saya, dalam dunia digital ini, pepatah tersebut boleh dikatakan seperti kerana jari maruah manusia binasa. Hadirin sekalian, sebagai anak muda, kita juga perlu menghormati hak cipta dan hasil usaha seseorang. Mengambil gambar tanpa kebenaran dan memuat naik karya orang lain mungkin terlihat perkara kecil. Namun, semua itu merupakan pelanggaran etika yang akhirnya akan menghakis nilai integriti dalam diri. Ingatlah, kemajuan teknologi tidak akan bermakna sekiranya adab semakin hilang. Kecerdasan buatan tidak akan mampu menggantikan hati manusia yang dipenuhi nilai dan etika. Sesungguhnya, etika bukanlah penghalang kepada kebebasan bersuara. Sebaliknya, etika ialah sempadan yang memastikan kebebasan itu tidak merosakkan hak, maruah dan kesejahteraan orang lain. Justru, jika kita benar-benar ingin melihat dunia digital yang menjadi tempat yang selamat dan sejahtera, kita haruslah tidak berharap kepada perubahan melalui kerajaan, sekolah dan masyarakat. Perubahan itu perlulah bermula daripada saya, daripada saudara dan daripada setiap anak muda masa kini. Sidang Dewan yang budiman, marilah kita merenung sejenak. Hari ini kita hidup dalam dunia yang luar biasa canggih. Dengan hanya beberapa sentuhan jari, kita boleh berhubung dengan dunia dan menimba ilmu tanpa sempadan. Namun, sebalik segala kecanggihan itu, satu persoalan tetap perlu kita jawab. Apakah makna sesebuah
dunia digital yang maju jika manusianya semakin hilang nilai dan etika. Hadirin sekalian, sepanjang pidato ini kita hayati bahawa nilai merupakan kompas yang membimbing setiap tindakan kita dan etika ialah panduan yang mencorakkan tingkah laku kita. Justru nilai dan etika dunia digital perspektif anak muda masa kini bukan sekadar tajuk pidato pada hari ini. Sebaliknya, merupakan satu seruan, satu amanah dan satu tanggungjawab yang mesti dipikul oleh setiap daripada kita. Hadirin yang saya muliakan, saya juga ingin menambahkan satu renungan terakhir. Dunia digital bukan sekadar sebahagian daripada kehidupan. Dunia digital ialah kehidupan itu sendiri bagi generasi masa kini. Oleh itu, nilai dan etika tidak boleh dianggap ditinggalkan apabila kita melangkah melalui masuk alam maya. Apa yang salah di dunia nyata tetaplah salah di dunia digital, dan apa yang benar di dunia nyata juga benar di dunia digital. Oleh itu, marilah kita menjadi generasi yang menggunakan teknologi untuk mendidik, bukan untuk menghina. Biarkanlah setiap hantaran yang kita kongsikan menjadi ilmu. Biarlah setiap komen yang kita tinggalkan menjadi doa. Karena akhirnya, sejarah tidak mengingati kita kerana telefon pintar yang kita miliki, tetapi sejarah mengingati kita bagaimana kita menggunakan teknologi untuk membentuk sebuah masyarakat yang berilmu. Sebelum saya mengakhiri bicara, izinkan saya meninggalkan hadirin dengan satu ungkapan yang saya pegang pada hari ini. Teknologi menjadikan kita semakin pantas, tetapi nilai dan etika memastikan kita berada pada landasan yang benar. Maka, marilah kita bersama-sama menjadi anak muda yang sentiasa menjaga etika ketika menggunakan teknologi digital. Akhirnya, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.